Tahukah anda, ramai menjangka Thailand memiliki kelebihan di laman sendiri, namun kenyataan mengejut daripada Sergio Aguero, serta perubahan jadual siaran langsung menjadikan perlawanan ini semakin hangat diperkatakan. Apakah sebenarnya yang berlaku, dan mampukah Harimau Malaya mencipta kejutan di Bangkok? Ikuti pembahasannya. Sebelum aksi yang dinanti-nantikan bermula, tumpuan penyokong Harimau Malaya kini terarah kepada satu persoalan besar. Mampukah Malaysia menundukkan musuh tradisi Thailand meskipun kehilangan tonggak utama, Enrique Dos Santos? Di sebalik cabaran itu, keyakinan dalam kem negara semakin memuncak apabila pemain naturalisasi Sergio Aguero percaya, Malaysia memiliki kelebihan tersendiri untuk membawa pulang 3 mata dari Bangkok. Harimau Malaya kini berada dalam momentum terbaik menjelang aksi ketiga kumpulan B Piala ASEAN 2026, apabila berjaya mencatat 2 kemenangan berturut-turut ke atas Myanmar dan Laos. 6 mata yang diraih bukan sahaja meletakkan Malaysia dalam kedudukan selesa, malah meningkatkan keyakinan seluruh pasukan bahawa mereka mampu melangkah lebih jauh dalam kejohanan kali ini. Perlawanan menentang Thailand di Stadium Raja Mangala, Bangkok pada Sabtu malam dianggap sebagai ujian sebenar buat skuad kendalian Tan Cheng Ho. Thailand bukan sahaja merupakan antara kuasa besar bola sepak Asia Tenggara, malah memiliki rekod yang cukup baik apabila beraksi di laman sendiri. Namun, Harimau Malaya hadir dengan keyakinan tinggi, selepas mempamerkan aksi yang semakin meyakinkan dalam 2 perlawanan awal. Pemain naturalisasi negara, Sergio Aguero, percaya Malaysia mempunyai sedikit kelebihan berbanding Thailand, kerana telah melalui 2 aksi kompetitif dalam kejohanan ini. Menurut beliau, pengalaman tersebut memberi peluang kepada skuad negara untuk menyesuaikan diri dengan tempoh permainan, dan meningkatkan keserasian antara pemain. Aguero menjelaskan, bahawa setiap perlawanan telah menunjukkan peningkatan yang positif dalam corak permainan Harimau Malaya. Beliau melihat pemain-pemain semakin memahami taktikal yang diterapkan jurulatih, selain menunjukkan semangat juang yang tinggi di atas padang. Menurutnya, kemenangan ke atas Myanmar dan Laos bukan sekadar memberikan 3 mata, malah membina keyakinan serta momentum yang sangat penting sebelum bertemu lawan yang lebih sukar seperti Thailand. Beliau turut berpendapat bahawa Malaysia dan Thailand memiliki gaya permainan yang hampir sama. Kedua-dua pasukan gemar menguasai bola, melakukan tekanan tinggi dan menyerang dengan pantas. Justeru, beliau percaya perlawanan nanti akan berlangsung sengit dan ditentukan oleh siapa yang lebih berdisiplin, serta memanfaatkan peluang di hadapan gol. Walaupun optimis, Harimau Malaya tetap berdepan cabaran besar apabila tonggak tengah Enrique Dos Santos disahkan tidak dapat diturunkan akibat kecederaan ligamen kolateral medial MCL. Kecederaan itu dialami selepas beliau menerima terjahan keras ketika aksi menentang Laos. Kehilangan Enrique sememangnya satu tamparan buat skuad negara. Sejak menyertai Harimau Malaya, pemain berusia 30 tahun itu menjadi nadi utama di bahagian tengah dengan keupayaannya mengawal tempoh permainan, memenangi perebutan bola dan membantu serangan. Namun begitu, Tan Cheng Ho enggan menjadikan kecederaan tersebut sebagai alasan. Beliau percaya, Malaysia masih mempunyai ramai pemain berkualiti yang mampu mengisi kekosongan ditinggalkan Enrique. Antara nama yang disebut berpotensi menggalas tugas itu ialah Wan Kuzain. Pemain tengah kreatif tersebut dilihat memiliki kemampuan teknikal yang baik selain bijak mengatur serangan. Kehadirannya dijangka mampu memberikan dimensi berbeza kepada permainan Harimau Malaya. Dalam sidang media pra-perlawanan, Tan Cheng Ho menjelaskan bahawa barisan kejurulatihan sedang menilai beberapa pilihan terbaik bagi memastikan keseimbangan pasukan tidak terjejas. Beliau menegaskan setiap pemain dalam skuad mempunyai peranan penting dan sentiasa bersedia apabila dipanggil beraksi. Oleh itu, kehilangan seorang pemain tidak seharusnya melemahkan semangat seluruh pasukan.
Lebih menarik, walaupun tidak dapat beraksi, Endrick tetap dibawa bersama ke Bangkok. Keputusan itu dibuat kerana pengalamannya dianggap sangat penting dalam membantu menaikkan moral rakan sepasukan. Menurut Tan Cheng Ho, Endrick akan memainkan peranan baharu sebagai pembakar semangat kepada pemain-pemain muda sepanjang kempen kejohanan ini. Kehadirannya di bangku simpanan diharap mampu memberikan motivasi tambahan, terutama ketika perlawanan berada dalam situasi sukar. Suasana dalam kem Harimau Malaya juga dilaporkan cukup positif menjelang aksi penting ini. Para pemain dilihat berlatih dengan penuh semangat dan fokus terhadap perancangan taktikal yang telah disusun. Kemenangan ke atas Thailand bukan sahaja akan menjadi satu keputusan besar buat Malaysia, malah berpotensi mengesahkan tiket ke separuh akhir lebih awal. Sekiranya berjaya membawa pulang 3 mata dari Bangkok, Harimau Malaya akan layak ke separuh akhir Piala ASEAN 2026, walaupun masih berbaki satu lagi aksi peringkat kumpulan menentang Filipina di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur pada 8 Ogos nanti. Situasi ini pastinya memberi kelebihan besar kepada Malaysia, kerana mereka boleh mengurus tenaga pemain dengan lebih baik menjelang fasa kalah mati. Bagaimanapun, Thailand pastinya tidak akan memberikan laluan mudah. Chang Suek juga memburu kemenangan bagi mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan, dan dijangka mendapat sokongan padu puluhan ribu penyokong sendiri di Stadium Raja Mangala. Tekanan daripada penyokong tuan rumah, serta reputasi Thailand sebagai antara pasukan terbaik rantau ini menjadikan perlawanan tersebut lebih mencabar. Namun, pengalaman Malaysia berdepan pasukan-pasukan besar sebelum ini membuktikan bahawa Harimau Malaya mampu memberikan saingan sengit apabila bermain sebagai satu pasukan. Apa yang paling penting ialah disiplin bertahan, keberkesanan menyudahkan peluang serta kemampuan mengawal emosi sepanjang 90 minit perlawanan. Sekiranya semua pemain berjaya melaksanakan tugasan masing-masing dengan baik, peluang untuk mencipta kejutan di Bangkok sememangnya terbuka luas. Sergio Aguero sendiri yakin, skuad negara memiliki segala ramuan yang diperlukan untuk memperoleh keputusan positif. Keyakinan itu bukan lahir daripada kata-kata semata-mata, tetapi berdasarkan prestasi memberangsangkan yang dipamerkan Malaysia sejak permulaan kejohanan. Kini, segala-galanya bakal ditentukan di atas padang. Sama ada kelebihan yang disebut Sergio Aguero benar-benar mampu diterjemahkan kepada kemenangan, atau Thailand berjaya mempertahankan kehebatan mereka di laman sendiri, hanya aksi selama 90 minit akan memberikan jawapannya. Satu perkara yang pasti, seluruh penyokong Harimau Malaya berharap skuad negara dapat mempamerkan semangat juang yang tinggi, beraksi tanpa rasa gentar dan mencipta satu lagi detik manis, yang mampu membawa Malaysia semakin hampir untuk merealisasikan impian menjulang Piala ASEAN 2026. Siaran langsung, perlawanan Piala ASEAN 2026 Kumpulan B, antara Thailand versus Malaysia, pada Sabtu 1 Ogos 2026, berlangsung di Stadium Nasional Raja Mangala, Bangkok sepak mula jam 9 malam waktu Malaysia.